la 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 la. La 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 la. La li la 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 la. La 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 la. Hey, Ya, darling. bawa api kemari. Belum sampai. Minyak kumari ada kat India. Orang bilang bawa api kemari, dia kata minah kumari pula. Aku minta api ya, bodoh. Api bodoh? Hai, api. Kusangka kau pandai. Rupanya kau api bodoh. Nah. Hei! Kau gila? Kau nak bakar rumah ni ya? Kau ingat rumah bapak kau ni? Kalau rumah bapak aku dah lama aku bakar ni. Aku dah kelebihan suren dah. Kau pun tak duduk lagi. Ke sini lagi. Ya. Padan muka kau. Aku minta mancis. Man ke man? Mancis, mancis, bodoh. Sekarang kau pergi masak. Aku nak pergi kerja. Apa yang kau tercegat lagi di situ? Pergi masak. Geram. Macam manalah dia tak sangkut. Apalagi bila dia posing. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Lebih sangkut lagi. Bila dia buat macam itu. Tak malu takut bini. Dia yang tak malu, sakit hati Dengan siapa kau bercakap tu? Ahli mesyuarat tingkap. Ahli mesyuarat tingkap? Bawakan aku kipas. Dah mati dah semua. Apa yang dah mati? Lipas. Hai, ada laki pun telinga kuali. Orang minta kipas, dia kata lipas. Aku minta kipas lah, pekak. Kipas pekak belum modal lagi. Mama tu kata lem bulan sampai dah. Hai, aku minta kipas lah, bodoh. Kipas, kipas, kipas. Oh, kipas lipas. Kipas lipas. Mana ada kipas lipas? Ini dia. Inilah dia kipas lipas. Ni. Betul. Iya. Makasih ya. Mana dia? Apa dia? Kipas lipas. Aku bukan suruh kipas lipas. Aku suruh kipas aku. Katalah. Apa ni? Kipas. Ini bukan kipas, sayang. Ini namanya kuali. Aduh. Nah, pergi simpan. Ambilkan aku kipas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kaulah kawan aku dunia akhirat. Bini aku pun suka. Ya. Cuma dia tak mau kipas lipas. Dia nak kipas kebas. Bongok. Apa tu? Rambut. Ini pun tak kena bedak. Apa tu? Demon. Push. 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 Aku ingat tadi kucing hitam. Rupanya kucing belang. Tak pergi lagi Tak malu kipas bini.
Aku kipas bini itu tanda aku sayang bini aku. Alah, sayang bini tak ada aturan lah begitu. Macam mana? Orang sayang bini buat macam aku. Dia panas, dia kipas. Kalau aku panas, aku yang kipas. Kalau dia tak nak? Kalau dia tak nak, aku terajang sama dia bagi begini. Apa kau cakap? Oh, kau nak terajang aku ya? Aku suruh kau pergi kedai beli rokok. Kau datang sini, kau nak mengurat bini orang ya? Kalau semua kau, Macam kelih. Dia wujud kelai betina. Kalau kelai jantan mampu ya. Kau nak lagi? Jangan. Kata dulang paku yang sepih, kata orang tu awak yang lebih, kena tarik telinga. Cantik, kau punya muka. Ni lepas buruk ni apa tinggal kat sini? Balik. Nanti. Apa lagi? Kau nak pergi lagi kan? Tunggu. Lekas sampai. Lekas. Ayo kau lari ya. Dah. Balik. Lain kali kalau nak berbini, belajar dengan kita dululah. Ray, apa yang bunyi riuh rendah tu? Tak ada apa, Ling. Cuma ahli mesyuarat tingkap kena tarik telinga. Kau dah masak belum? Belum, Ling. Kalau nakkan kau masak, sampai besok pun aku tak makan. Kita makan lusa je lah. Sudah, aku nak pergi. Ling. Ling nak balik pukul berapa? Tak tentu. Mungkin aku tak balik malam ni. Tak balik? Tidak. Habis, I nak tidur sama siapa? Kau tidurlah dengan si cemong tu. Cemong kucing. Baru dekat, belum pegang dia dah cakar nanti. Itu kau punya pasal, aku tak peduli. Ling. Jangan lupa beli chewing gum ya. Kalau aku ingat, bukan aku nak ingatkan kau saja. Bye-bye. Bye-bye. Kau laksana bintang malam, mendendangkan rinduku pendam, kecewa menanti tak ada berita. Oh jiwaku kan merana, kau bersinar gemerlapan, mesra hati penuh idaman. Ku nyanyikan lagu, ku kirimkan salam, bawalah hasratku wahai bintang malam. Kau bersinar gemerlapan, mesra hati penuh idaman. Ku nyanyikan lagu, ku kirimkan salam, bawalah hasrat. My dad, I love you. You love me. Because of you, darling. I love Meja. I juga lah Krosi. Ya! Apa ni? Kau ni datang dapat tingkap aja lah. Mengganggu orang tengah asmara.
Asmara dengan gambar. Kau ni betul-betul jadi mat tamu makan hasil bini. Bini kau di sana, dia peluk orang, tolak ke sana, seret kemari. Yang kau duduk di rumah ni nak jadi apa? Bloody fool. Kau pun satu busybody juga. Yang ditarik tu badan dia, yang ditolak badan dia, bukan badan aku. Peduli apa aku? Engkau laki lah, mesti siasat. Tengok dengan mata tu sendiri. Jangan sampai orang kampung ni mengatakan kau tu makan hasil bini. Kalau dia buat kesalahan, tahanlah. Aku nak pergi tahan? Takutnya aku. Apa kau takut? Ini je lah ni. Nampak? Urat dawai tulang besi. Dalam dunia ni siapa pun aku tak takut. Kira kau sendiri kena tarik telinga. Itu siang lah, semangat malam lain. Tahu? Marilah pergi. Betul juga ya. Bagus kepala otak kau. Kod ada? Kod? Ada 5. Bawa lah satu. Kau ni gila agaknya. Nak suruh aku masuk jail ke? Kod apa yang kau cakap ni? Supreme Court, High Court, Police Court, Badminton Court, Tennis Court. Macam mana aku nak bawa? Bukan itulah. Baju. Baju kot. Baju kot? Ini pun dah syukur. Katalah baju ni kot nak skipping sangat. Kau tunggu ya. Setiap detikku kenang, duhai bintang hati. Gelapnya alamku pandang, di mana kan ku cari ganti? Mengapakah gelisah terpisah merindu, nangis rayu rawan batinku meratap sedih tenggelam, oh bintang hati. Masya Allah. Baik, biar aku mempertahankan dia. Kau pergi sini ya. Kau tengok ni. Mengapakah gelisah terpisah merindu, nangis merayu rawan batinku meratap sedih tenggelam, oh bintang hati. Harapkan kawan. Harapkan paga. Paga pula makan padi. Assalamualaikum. Ada orang dalam tak? Ni penyamun penakut nak masuk ni. Cakaplah. Kalau ada aku nak cabut. Kalau tak ada aku nak masuk ni. Cakaplah. Tak ada. Aku patah pintu ni kau. Hai. Belum cakap pecah dah terbuka. Ini mesti ada perangkap di dalam ni. Tak apa. Aku masuk je. Ding 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 ding. Betul tak ada orang dalam rumah ni? Kalau ada orang keluarlah. Aku dah masuk ni. Betul tak ada orang. Aku takut. Apa punya penyamun ni?
Assalamualaikum. Saya tak boleh menyaut. Ini bukan rumah saya. Ini rumah siapa? Tak tahu mana satu bahalu ke tidak keluar, rumah tak kunci. Kalau penyamun masuk, dia salahkan penyamun. Tak patut. Ya. Tak patut. Awak siapa? Saya penyamun. Oh, awak penyamun. Ha. Pakai topeng pula. Ini penyamun Lone Ranger. Lone Ranger? Ya. Kuda mana? Kuda 2-3 hari bisnes ada, saya jualkan kuda. Oh, awak ni penyamun. Ya. Jadi semua awak dah kebas Kebas lah. habis dah. Bagus. Ya. Dia tahu rasa. Ya. Dia tahu rasa. Tak apa, biarkan. Tapi jangan beritahu polis Jangan bagi tahu polis. Tak ada. Saya tak pernah campur hal orang. Ya. Sumpah. Ya, bagus. Awak punya pasal. Saya punya pasal. Ya, baik. Bila Ya, baik. orang datang. Ya, baik. Jang. Rumah siapa ni? Ni rumah aku. Rumah awak. Jang. Dunia nak kiamat dah. Ada penyamun pula pakai background musik. Boleh bergurau pula. Kata dia dah kebas. Tapi tak ada pun tanda-tanda yang dia curi. Baik betul penyamun Lone Ranger. Tak sangka. Tina. Malam. Selamat malam. Selamat malam. Tata, besok jumpa lagi ya. Saya ni mewakili daripada Ray. Suruh bawa Cik Inang balik. Boleh juga. Ada lagi pesan dia. Kalau nak berjalan suruh kepit-kepit takut terlepas. Nak kepit-kepit lah. Malam. Malam. Jumpa lagi. Oi, taksi. Taksi, sinilah. Mari. Ini ada taksi. Alamak. Ini ada taksi. Ini ada taksi. Oh, salah aku bilang. Kau mengurat bini orang bukan? Kau mengurat bini orang kan? Ini kau pergi meniaga, pergi naik kelau. Pergi jalan. Hai, ahli mesyuarat tingkap boleh tarik telinga lagi? Darling. Darling. Ini ke darling? Ini bukan darling. Maling. Tak guna. Sekali aku baling, baru aku seorang jaga terguling. Alamak, maling dah balik. Tadang. Tidur ya? Nanti kau. Ray? Darling. Ya saya. Sorry lah. I tak sedar you balik lah. Hari ni kau tak ke mana-mana? Tak ada. Tadi mata tak mau tidur. Tapi bila I ambil gambar you, baru dah lelap mata rindu lah. Oh, tak ke mana-mana ya? Tak ada. Kepala I pening lah. Pening. Tolong pergi ke kedai belikan ubat. Boleh. Mana duitnya mana? Tu di bawah katil tu. Tak ada pun. Pagi tadi aku tengok ada. Pagi tadi ada, hari ni dah tak ada. You letak kat mana, tanya kat mana pula. Tak ada kan? Oh, kau yang mencuri duit aku ya? Pasal pula. Kau ingat aku tak tahu? Aku nampak kau di restoran tadi. Kau dah curi duit aku, kau pergi joling dengan perempuan di sana? Tak ada lah, darling. Janganlah Tomah tak tentu pasal. Kalau tidak, siapa yang masuk dalam rumah ni? Alamak! Lone Ranger! Alamak, Lone Ranger. Sampai hati kau kebas dek bini aku, Kau geram ke aku, kau empaskan gambar tu? Tak ada, darling. Dengan you pun I sayang, dengan gambar you pun I sayang. Laki-laki tak tahu untung. Makan aku beri, pakai aku siapkan. Kau curi duit aku lagi ya? Tak ada, haram, selamat tak ada. Sumpah makan sate dalam cucuk. Sekarang ambil baju kau boleh keluar daripada rumah aku.
Ni malam mana yang nak pergi? Keluar kau dari sini. Aku tak suka menengok muka kau lagi. Get out sekarang. Hai, Lord Ranger. Penyamun background. Sampai hati kau buat aku begini. Menderitalah aku, Lord Ranger. Pam, pam, pam.